tiga negara yang mempunyai pemilikan kereta paling banyak di Asia Tenggara. Kereta ini merupakan sesuatu kenderaan yang sangat berguna, lagi-lagi bagi negara yang membangun daripada penggunaan motor ke kereta. Sebelum saya revealkan negara-negara tersebut, jangan lupa follow saya dulu, Oktoman Fazil, untuk dapatkan video-video seperti ini setiap hari. Di tempat yang ketiga adalah negara Thailand. Thailand mempunyai pemilikan kereta sebanyak 225 pemilikan kereta bagi setiap 1000 penduduknya. Tak hairanlah, Thailand ini merupakan Detroit of Asia. Negara Thailand ini mempunyai industri CKD yang merupakan industri terbesar di Asia Tenggara, bahkan di negara Asia, selepas negara seperti Jepun, Korea Selatan dan juga China. Di tempat yang kedua adalah negara kita, Malaysia. Malaysia mempunyai pemilikan kereta sebanyak 443 kereta bagi setiap 1000 penduduknya. Malaysia, tak hairanlah, kita ni memang dari tahun 1980-an lagi dah bereksperimen dengan kereta nasional kita, dan akhirnya kereta nasional kita menghasilkan kereta-kereta yang mampu milik bagi rakyat Malaysia, menyebabkan pemilikan kereta sangat murah di negara Malaysia. Di tempat yang pertama adalah negara Brunei. Walaupun kecil, penduduknya tak sampai 1 juta orang, tetapi disebabkan oleh harga minyak yang sangat-sangat murah, paling murah di Asia Tenggara, bahkan pemerintahnya yang memberikan subsidi, segala jenis subsidi bagi rakyatnya, pemilikan kereta di negara Brunei sangat-sangatlah murah, sehingga kan sebanyak 721 per 1000 penduduk mempunyai kereta di negara tersebut. Kalau korang rasa video ini sangat bermanfaat, share dekat kawan-kawan korang, dan jumpa lagi dengan video yang seterusnya daripada saya, Oktoman Fazil.